Okey, lagu sunat, abad dan juga hayat. Daripada lagu Anak Itik Tok Wi, betul tak? Okey, ready ya? 1, 2, 3. Di dalam solat ada perkara yang amat Allah suka. Itulah yang pertamanya, dan hayat pula sunat yang kedua. Apakah bezanya? Sesungguhnya kami tidak ketahui. Abad ditinggal tatkala dengan apa dengan sujud sahwi. Hayat pula dengan yang pertama tinggal diganti. Okey, tepuk sebelah.